Ramai orang dah lama teringin nak beli emas, nak mula simpan sikit-sikit, nak ada simpanan sendiri. Tapi masalah dia asyik tunggu harga turun. Tak apalah, tunggu bulan depan lah. Tak apalah, tunggu harga betul-betul murah lah. Tunggu, duit habis kat benda lain. Harga emas pula makin naik. Akhirnya tak beli-beli. Hakikatnya, harga emas memang sentiasa dianggap mahal dari zaman dulu sampailah sekarang ni. Tak pernah ada satu zaman pun orang cakap, emas murah. Tak ada. Semua zaman cakap, emas ni mahal. Emas ni orang cakap dia murah bila dah jadi sejarah je. Jadi kesilapan pertama bila nak beli emas adalah tunggu harga murah. Harga tu takkan jadi murah selagi kita belum mula beli. Nak tahu cara yang betul? Mulakan belian pertama walaupun 1 gram. Mulakan dengan bajet yang kecil. Bila dah beli, kita dah ada benchmark kita sendiri. Baru kita tahu harga tu berbaloi ke tak. Yang penting, mula dulu. Bila dah mula, baru nampak jalan. Kalau tak mula, kita akan terus menunggu. Dan tunggu tu yang buat kita rugi peluang. Jadi jangan tunggu lagi. Mulakan simpanan emas sekarang. Walaupun RM100. Hubungi saya untuk bermula.